Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat vlog menggunakan phone Samsung aku ni, Samsung A7 I 4K, 30 frame per second. So kita nak tengok dia punya result, color science, quality masih relevan ataupun tidak. So sekarang ni aku kat Pavilion Kuala Lumpur. Let's go. Sekarang ni aku kat Pavilion Mall Kuala Lumpur. So tengah cari parking, tadi dah dapat lah. So tengah nak cari jalan masuk. Dulu Mekato. Ni food merchant. Dulu kat sini Mekato kat bawah ni. Let's go. Dynamic range. Okay, yang sekarang aku tengah jalan ni adalah floor semua luxury brand macam Balenciaga, Gucci, Versace, Ferragamo, Rimowa, macam lagi lah. Ni dia punya floor. So kalau tengok sini memang tak ramai orang. Kalau kita tengok floor ni memang tak ramai orang sebab tak semua orang boleh beli kat floor ni. So memang tak ramai lah. Macam kat belakang ni Versace. Kita beli kat ni je, brand Outlet je. Brand Outlet ke ataupun Padini ke, tu boleh. Okay, kita jom U-turn. Sayang, ada tu lah speaker tu. Speaker Premier League. Jom nak tengok lah. Let's go. Tengok tak ada orang. Ada orang. Butik memang mahal, tapi tak semua orang boleh beli. Okay, objektif pergi pavilion hari ni adalah sebenarnya untuk brisk walk je. So brisk walk, jalan-jalan, shopping, window shopping, tak beli apa pun. Just brisk walk, kita nak tengok kira step, and then pergi makan, lepas tu balik. Makan jap, lepas tu balik. Dah. Kita motif dia, kita nak brisk walk je. Kita nak cukupkan step 10,000 step bersamaan dalam 5 km 1 hour. That's all. Itu saja. Lepas tu kita balik. Oh, 7,000 lah. Jadi baru 2,000. Umi sana. Jadi tak on pun. Jadi just jalan je. Dia naik sini li. Di 8. Brisk walk. Okay, ni nama dia Niche Perfume daripada Zerjoff.
Aku tak sure dia punya harga, tapi range harga dalam 1000 ke atas lah. 800 ke 1000 ke atas macam tu harga dia. Sebab dia bukan designer tau, dia memang niche punya perfume. So memang dia punya dia punya long lasting, dia punya ketahanan bau dia memang lebih kuat daripada designer punya perfume. Brand Zerjoff. Tapi ni boleh tengok je lah. Tak beli pun. Okay, jom Lisa. Ni 3 lah. Ni berapa? B3. B3 lah. Oh, so atas lah. B1 atas. Jom. B1 atas. So macam ni lah kalau pergi shopping mall, problem dia is parking. Tapi tadi nasib baik aku ada buat video. So nampak dia punya nombor dia B1 dan kita punya parking C, nombor 31. So kita kena naik atas. Ni B2 kan. So B1 kena naik atas ni lah. B1 kena naik atas ni. Okay, B1. Okay, let's go. Ni B1. Kan B1 kan? B1, okey. Tadi kita ajak. Aku tak perasan kereta sini. Okay, go. Masuk. Aku menonong cari kereta kat sana, rupa-rupa kereta kat sini je. Bisa, lawang-lawang. Aku terus tadi kat sana, padahal kereta kat sini. Dah, jom. Let's go. Jom balik. Pergi makan. Bismillahirrahmanirrahim. ลิซ่าเห็นรถไหมเมื่อกี้รถจอดตรงนี้หรือไม่เห็นเหมือนกันเหรอ Bismillahirrahmanirrahim. อลิซ่าไม่ได้น้ำเปล่า Lisa pun tak perasan? Lisa? Ya. Sebab dia cari parking Tesla tadi. Sebab dia nampak parking Tesla. Tengok Tesla macam kat sana. Depan memang rasa macam car wash kan? Ni depan car wash. Okay, dah jumpa dah Mila. Jom pergi makan. Let's go.